guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Mimi Rasa Channel. Okay, a bit stronger sikit lah sebab tak ada lighting kan. So kalau korang dengar bunyi kipas tu, korang faham je lah. Banyak kita Tapi Mimi nak bagi dekat ibu, ayah, adik and my nenek. Wow! I think ada satu barang lagi bersampai untuk my little brother. So let's unboxing. Sebab takkanlah kita nak bagi dalam bungkus macam ni, betul tak? Maybe kita boleh beli bag ke, hadiah ke. So let's go. Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel, Mimi Raza Channel. Kita nak buka hadiah ayah dulu. Sebab ayah birthday dia actually bulan 12 lepas. So I tak bagi hadiah lagi. So Mimi tak tahu nak bagi ayah apa. Sebab ayah Mimi very complicated. Dia sangatlah cerewet, from head to toe, about colour, quality dan semualah. Okay, Amro dia dalam dia macam ni. So Mimi tak akan buka, biarkan dia dalam keadaan macam ni. Okay Amro, saya percayakan awak. I believe in you. Mimi order kain plaid warna blue black because ayah Mimi suka warna biru, and kopiah so kopiah warna hitam. Ya, hitam lah. Dia macam kenapa? Okay, I Naufal. Right. So Naufal birthday dia 26 hari bulan 1 bulan ini, bulan Januari ini. Tarikh sangat cantik ya, 26/01/2026. Let's go. We are boss. Okay, dia sebabkan dia alamak, weh, tu kulitkan plastik sekali. Dia naik kereta, I belikan dia yang dia boleh pakai lah. Okay, apa dia di kaki, iaitu kasut. Okay. Ada. Okay, korang tak boleh tengok, I yang kena tengok. Wow. Next, I harap muatlah kasut tu. Sebab I ambil kasut dia yang selalu dia pakai, kasut jalan and naik motor. I letak tapak dengan tapak, dia sama panjang. From Al-Shukri. Okay, so ni untuk nenek I dengan ibu I. I tak tahu kenapa I nak bagi dorang hadiah, tapi I rasa I nak bagi dorang hadiah to be fair lah. Okay, so let's see what is inside. First bag, comel. So I decide nak bagi bag macam ni dekat nenek I. Dia tak suka bag besar, tapi I belikan juga dia bag besar. Tak tahu kenapa. Wow, Zaza, look at the quality. First time we pegang bag Alif Shukri. Sebab arang kini hak sebab. Okay, so guys, okay, dalam dia look at this. Dia sangat-sangat mantap kali. Ini kalau merah, di white, harus meletak ke paru. So dari I memang nak beli simple je. Untuk ni I bawa pergi check up. Dia kan ada check up, jadi dia boleh lah bawa bag ni, letak botol air dia, jajan dia kat dalam ni kan. Betul tak? Nampak tak? Ini simple guys. Gitu. Okay, kita ada kat sini Alif Shukri, PS. Ya je kau Alif Shukri, tapi memang yelah, dia herb. Dia punya sarung dia pun dia herb. Function well. Cuma dia tak ada kotak, jadi I kena beli kotak ataupun bag hadiah. Next adalah hadiah ibu I. Okay, tak ingatlah tahun lepas saya bagi dia hadiah birthday ke tak. Kalau ada bagi, anggap je lah ni hadiah anniversary. I bagi. I bagi tumbler from Typo. Okay, kotak, tak tahulah. I ingatkan yang ni ada kotak sekali. Maybe I tak baca betul-betul. Or this one or this one is different
This frame. Apa aku nak cakap ni? Types. Materialistic. Materialistic tu kau. Je akan ada. Wow. Okay, I bagi. Tengok ini je lah. Dia ada kata-kata kat sini. Pamphlet lah kan. So banyak kat sini. Banyaknya. Wow, menggoda. Oh, dapat lagi. Oh, ada 2 guys. Wow, so can lah. I 1, my mom 1. Wow, get voucher RM10. Nice. Quick nah. Tada. Kenapa ya I beli beg ni? My mom suka ke beg kecil-kecil. Tapi tak apa, kita anak ajar dia jadi Gen Z kan. So kat sini kita ada AS again. Okay guys. This is very very kilat, glossy orang kata. Dia bukan matte. So bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Okay, so here is the zip. Kita try the zip first. Dia macam gitu. Macam gitu. So dalamnya macam biasa. Okay guys, kenapa pentingnya plastik-plastik ni dalam beg kepada lelaki-lelaki? Korang masih balik, kenapa pula dalam beg ada plastik-plastik? Kualiti sayang. Kita menjaga kualiti dan bentuk beg. That's why lah. So okay, cantik, nice. Boleh lah main mama bawa jalan kan. Dia ni kadang-kadang beg dia besar, kadang beg dia kecil. Dia bagi tali juga. Tali ni comel, bawa macam tu je. Wow, kalau dia cantum memang Gen Z, sangat Gen Z. So dia tak boleh letak kat shoulder. Boleh. Tapi macam paras kat ketiak lah macam tu. Macam ni. Gitu. Okay. So boleh lah. Ada warna silver sama dengan I. So I nak matching-matching dengan dia. Okay. Dia tak terburai-burai macam yang lain ni. Tak ada. Dia macam cantik. Dia cantik kan kalau kau buka. Susahnya nanti macam dia cantik. Okay. Okay, so I akan bawa barang-barang I ni esok pagi masuk dalam kereta. Lepas tu maybe I memerlukan idea kawan I, perlu letak kat mana ataupun bagi dia macam ni. I rasa kena letak dalam paper bag ni. So okay dah. Ini betul-betul bye-bye. Bye guys. Jumpa next video. Bye. So hi guys. Hari ni 20, hari ni 24 hari bulan. So sekarang Mimi berada di IOI nak mencari beg hadiah untuk diorang. Sekarang ni Mimi salah naik tangga actually. Tiba-tiba je nak raya Cina guys. So macam cepat sangatnya masa berlalu. Okay guys, sekarang ni Mimi ada kat DIY. So misi mencari beg hadiah. Mimi tak tahu Mimi nak isi dalam apa. So Mimi kena cari paper bag. Kalau tak jumpa paper bag, maybe I put inside this like this lah. Okay, tapi RM10. Even kaki saya sangat sakit, sangat penat. Oh, cantiknya guys. Tapi tak apa, kita harus teruskan perjuangan. Tapi cantik. Cantik tu. Cantik. Boleh ganti beg kerja. Cantik ni. I tertarik dengan yang ni. Produk ni. Ni warna blue. Tinggal 2 je. Ni tinggal 4. Cantik guys. So guys, Mimi dah jumpa dah paper bag. This one is very big size. I guess boleh muat 3 kotak dalam ni. Gitu. So I just wonder how maybe they should share bag. Banyak saiz. Tapi ni muat 3 sebab dia sangat besar. Besar gila weh. Ni ada kotak. Tapi dah kotak baik tak payah. So saya cakap
So guys, Mimi decide untuk beli beg besar terus. So Mimi boleh letak hadiah diorang yang kotak-kotak dalam ni. Jadi bila Mimi nak buat surprise, Mimi just masuk dalam rumah and bawa beg besar macam ni. Simple. Okay, sebab diorang pun tak tahu dalam kotak tu ada apa. Just diorang tahu luar kotak je lah. Jadi senang. Sebab nanti kalau beli paper bag banyak-banyak, diorang tak pakai juga kan. Kalau bawa pergi bekal pun rasanya bertahan hanya sehari. Sebab dia paper bag. So just beli yang besar. Okay, bye. Oh, so guys, bag ni terlalu besar, agak tak muat je. Tapi tak apa, saya cuba untuk arrange. Wow, saya harap muat lah. So saya rasa saya boleh cari saya boleh cari kek sekarang. Sebabnya tak ada siapa kat rumah. Just Tok Mak je ada. Ibu dia outing dengan kawan-kawan dia. Naufal dekat kota and ayah dekat rumah. Jadi ni guys, it's just me. Saya akhirnya beli kabel untuk dalam kereta lah. Oh my god, kotak ibu je dah satu kotak besar ni. Macam mana ni aku ni? Ya kakak, sabar kakak. Saya masukkan hadiah Naufal, hadiah ayah. Hadiah ibu tak muat bi. Oh boleh, hadiah ibu saya rasa saya akan letak atas. Saya satukan satu kotak, satu bag. Tak apalah ngam-ngam. Oh, comel. Okay, boleh. So, mak punya hadiah saya akan sumbat je dalam ni. Muat guys. Tinggal baju Nazif t-shirt je. Muatlah dalam paper bag ni. So, saya akan selitkan juga dalam ni. So, muat guys. Alhamdulillah. So, muat dalam satu bag. Wow. Finally. I'm brilliant. Guys, update. Tadi Naufal cakap kat saya dia kat kota. Tiba-tiba ada kat Penggeli. Macam mana ni? Macam mana nak bawa kek masuk rumah kalau dia ada kat rumah? Aduh. Esok memang saya takkan keluar. Sebab saya akan sibuk di dapur untuk masak. Jadi apakah alasan saya untuk keluar rumah? Kalau saya keluar, akan ada yang ikut. Cannot. Tak apa. Okay guys, Mimi dah sampai dekat Secret Recipe. Dan juga depan Mimi ada Baker's Cottage. So I don't know which one the best. Famous Secret Recipe lah kan. Tapi mesti ada limit nak ambil berapa. Baker's Cottage kan. Kita ni macam kita ni tak apalah, aku dah barai ni. Tak apa, kita tengoklah mana. Let's go. Okay guys, Mimi dah beli kek dekat Secret Recipe. So mereka kata limit untuk slice cake kalau tak nak beli the whole cake 6 ke 15. Kalau 15 tu that's mean potongan dia full lah. The whole cake tu 15. Kalau nak beli sikit, paling minimum adalah 6. So Mimi beli 6 slice. So it's up to them nak makan yang mana satu. Okay, semua orang boleh makan that cat. And now kita dah beli kek. Kita balik and tunggu untuk hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. So guys, Naufal baru je melangkah keluar. Sampai rumah dia tak ada. So what to do is saya nak simpan kek ni secepat yang mungkin. Sorokan. So guys, nak tengok dulu dalam macam ni. Sebab tadi bawah macam drift juga lah. Boleh dikira-kira kan. Saya tak tahu dalam ni macam mana. Saya takut. I'm so scared. Happy birthday, ayah Naufal.
Cantik. Cantik. Masih cantik. Masih cantik guys. Masih slow. Let's go. Tak kau kan? Secret moment begin here. Tapi guys, macam bukan lah. Takkan aku tutup kain pula kan? So, okay guys. Tadi pagi bangun, kemas rumah and then masak. I masak shell out dan juga chicken butter beef. And hadiah diorang tu. Hadiah ni ibu tak tahu, tapi ibu tahu yang kita nak sambut birthday ayah dengan adik. So, tapi hadiah ni ibu tak tahu langsung. Nazif, Naufal, ayah, mak, ibu. Okay, so bye guys. Wow. Wow, shout out for today. Adik, kawan kaca. Tu macam kaca gila. Pegang. Ya. Wow. Mana seorang? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ayah dan Naufal. Happy birthday to you. Tiup. Too hype in the party. Feeling like my birthday. I've been dancing all night with a bottle in my hand and a smile on my face. And we got a few more on the way. Got a couple more on the way. Got a couple more on the way. I can feel a good time coming. City on and popping, yeah, I pull up when I'm summoned. Party never stopping, we gon' give them what they wanted. It's a line. Dulu jadi saya nak bagi. Tada, ni hadiah untuk semua orang. Tada. Nampak? Nazif ada Nazif. Nazif, kakak belanja, kakak dapat bonus. Benda siap. Okay, this one itulah. This one untuk Naufal. Yeah. Ni untuk mak. Alhamdulillah. This is for you Nazif. Ni untuk ibu. Ni untuk ayah. Ayah dah balik dulu. Ni ayah punya. Amro. What you got? Kasut untuk kakak adik. Terima kasih. Wah, ibu dapat handbag raya lah. Datuk, adik dapat apa adik? Tokyo March. Buka bajunya. Muat tak? Baju Tokyo. Cium. Muat tak apa? Tak tahulah. 9 muat ni. Wow. Tali jamak bagi kakak dah putus. Siapa pun. Okey. Patut yang sini cepat sikit. Buka. Kalau salah kali tu kan? Buka. Adik buka. Buka. Aku buka ya. Buka je. Itu untuk kesihatan daging korang, jantung korang. Sila cepat sampai. Betul. Tiga. Macam apa ni? Oh, macam adik. Wow. Warna ni? Satu warna coklat dan satu warna hitam. Pilih lah. Just ke? Kita pakai tak?